Kebanyakan orang membesar dengan kepercayaan bahawa kalau nak kaya, kena ada sebanyak wang yang mungkin. Lebih banyak duit, lebih baik hidup. Kepercayaan itu tak salah sepenuhnya. Cuma apa yang ramai orang tak sedar ialah ada satu tahap di mana duit yang lebih tidak lagi mengubah gaya hidup. Cuma keselamatan yang dirasai. So hari ini kita akan cuba jawab soalan. Berapa banyak duit yang sebenarnya diperlukan untuk hidup seperti orang kaya? 100 juta? 50 juta? Atau sebenarnya angka tu jauh lebih rendah daripada apa yang kita bayangkan? Video hari ini agak istimewa sebab baru-baru ini saya ternampak satu video di YouTube feed saya yang membincangkan perbezaan antara seseorang yang mempunyai 10 juta berbanding dengan seorang yang mempunyai 100 juta. Dan hasil kajian dalam video itu sangat menarik. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan isi tersebut dengan korang, terjemahkan dalam konteks Malaysia dan yang paling penting, bantu korang fikir semula apa sebenarnya maksud menjadi kaya. Welcome to Sembang Finance. Sebelum kita teruskan, saya nak jelaskan satu perkara dulu. Apa yang saya bakal kongsikan bukan sekadar pendapat peribadi saya. Dan dia bukan nombor yang saya petik sesuka hati. Ia adalah berdasarkan data sebenar daripada individu yang benar-benar telah membina kekayaan yang besar. Video yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan satu tinjauan yang dibuat oleh komuniti yang bernama Hampton. Sebuah komuniti yang terdiri daripada founder dan pemilik perniagaan yang high net worth. Secara keseluruhan, tinjauan ini melibatkan 127 pengasas jutawan yang telah disahkan dengan nilai kekayaan bermula daripada bawah 1 juta sehingga melebihi 100 juta. Ya, kebanyakan data ini datang dari Amerika Syarikat. Kita akan bincangkan bagaimana ia terpakai dalam konteks Malaysia sebentar lagi, tetapi apa yang membuatkan data ini bernilai bukanlah nombornya, tetapi corak pemikiran ataupun tingkah laku yang didedahkan. Soalan pertama yang ditanyakan kepada golongan jutawan ini adalah apakah motivasi utama mereka untuk mengejar begitu banyak wang? Bagi mereka yang berada di tahap kekayaan yang paling rendah, jawapannya jelas. Financial security. Of course, ini sangat masuk akal jika wang masih menjadi kebimbangan. Matlamat utama awak adalah untuk menghapuskan kebimbangan itu. Tapi apa yang mengejutkan ialah motivasi ini kekal untuk tempoh yang sangat lama. Malah, banyak mereka yang sudah bernilai beberapa juta masih mengatakan fokus utama mereka ialah keselamatan. Bukan kemewahan, bukan pembaziran, hanya nak memastikan tak ada masalah timbul dari segi kewangan. Namun, sekitar tahap 50 juta, kebimbangan ini hampir hilang sepenuhnya dan digantikan dengan motivasi pencapaian. So, nampaknya pada tahap ini, wang sudah tidak lagi menjadi faktor yang menghadkan kehidupan harian mereka. Jadi untuk menjawab soalan berapa banyak duit yang diperlukan supaya kita tidak perlu risau tentang duit lagi, jawapannya mungkin sekitar 50 juta. Soalan seterusnya pula melihat bagaimana golongan kaya menguruskan wang mereka. Ramai orang beranggapan bahawa untuk menjadi kaya, kita perlu mengambil risiko. Dan semakin kaya kita nak jadi, semakin tinggi risiko yang perlu diambil. Tetapi data menunjukkan yang sebaliknya. Semakin tinggi net worth mereka, semakin kurang agresif cara mereka menguruskan wang. Di peringkat awal, orang cenderung mengambil risiko tinggi. Mereka nak mengejar pulangan besar dan sanggup menghadapi volatility. Sebab setiap dolar tambahan benar-benar boleh mengubah gaya hidup mereka. Itulah sebabnya kita lihat lebih banyak pendedahan kepada aset berisiko tinggi seperti kripto pada peringkat ini. Tetapi apabila kekayaan mereka dah meningkat, cara pemikiran ini berubah. Menjelang tahap 20 juta, pendedahan kepada kripto hampir kosong. Pada masa itu, fokus mereka bukan lagi bagaimana nak kejar duit dengan lebih cepat, tetapi bagaimana nak pastikan duit ini tidak hilang. Perhatikan bagaimana pegangan bond meningkat apabila nilai kekayaan bertambah. Bond mungkin tidak memberi pulangan yang banyak, tetapi ia juga jarang rugi. Apabila seseorang sudah mempunyai banyak wang, mereka tidak lagi memerlukan pertumbuhan agresif untuk meningkatkan gaya hidup. Corak yang sama juga dapat dilihat dalam pelaburan hartanah. Pada tahap kekayaan yang paling tinggi, peruntukan kepada hartanah menjadi lebih besar.
Honestly guys, pelaburan hartanah adalah permainan orang kaya. Pada pandangan saya, mereka yang masih bergelut dengan keselamatan kewangan tidak sepatutnya melabur dalam hartanah. Ada pelaburan lain yang memberi pulangan lebih baik dengan modal yang lebih rendah. Tetapi apabila wang bukan lagi isu, hartanah menawarkan kestabilan, utiliti dan pemeliharaan nilai jangka panjang. Sama seperti bond. Sekali lagi, ini mendedahkan sesuatu yang penting. Apabila seseorang mencapai tahap kekayaan tertentu, mereka tidak lagi mengejar pulangan dan mula mengoptimumkan reliability. Seterusnya, tinjauan ini bertanyakan satu soalan yang sangat menarik. Bagaimana golongan kaya sebenarnya membelanjakan wang mereka? Mari kita mula dengan pendapatan yang dibawa pulang. Awak mungkin menjangka bahawa seseorang yang bernilai puluhan juta pasti akan mengambil pulang pendapatan tahunan yang sangat besar. Tapi realitinya ia tidak. Bagi mereka yang berada di sekitar net worth 5 juta, mereka hanya mengambil sekitar $325,000 setahun atau lebih kurang $27,000 sebulan. Saya yakin awak pun terkejut kerana jumlah ini tidaklah setinggi yang kita bayangkan. Saya sendiri kenal seorang yang bekerja di Petronas yang gajinya lebih daripada itu setiap bulan. Malah sehingga ke tahap 10 to 20 juta, masih pendapatan bulanan sekitar 42,000 sebulan sahaja. Lonjakan besar hanya berlaku apabila seseorang itu sudah sangat kaya. Dan itu pun bukan kerana gaya hidup mereka memerlukan banyak wang. Tetapi kerana dengan wang yang semakin banyak, semakin sukar untuk mereka laburkan semula untuk keuntungan yang berkesan. Duit itu dibawa pulang kerana tiada tempat lain yang lebih baik untuk dimasukkan. Bagaimana pula dengan perbelanjaan? Korang bersedialah sebab pendedahan ini mungkin akan menghancurkan gambaran awak tentang apa itu orang kaya. Menurut tinjauan ini, mereka yang bernilai antara 1 juta hingga 10 juta membelanjakan sekitar 15,000 sebulan. Mereka yang bernilai 10 juta hingga 50 juta membelanjakan sekitar 25,000 sebulan. Dan golongan terkaya yang bernilai 50 hingga 100 juta hanya membelanjakan sekitar 30,000 sebulan. Ini bermaksud jika awak sudah belanja sekitar $15,000 sebulan, awak sebenarnya hidup seperti orang yang bernilai 10 juta $. Ini menunjukkan satu perkara yang jelas. Walaupun orang tu kaya, mereka sebenarnya tidak membelanjakan sebanyak yang kita sangkakan. Apabila wang sudah boleh membeli keselesaan dan fleksibiliti, membelanjakan lebih banyak wang tidak akan banyak mengubah gaya hidup kita. Gaya hidup ultra mewah seperti jet peribadi, supercar, yang tu semua memerlukan jutaan setahun untuk maintain. Ia adalah pilihan dan pilihan yang sangat mahal. Hakikatnya memang susah nak nampak kaya kat Instagram kalau sekadar membelanjakan 30,000 sebulan. Pada tahap ini, mungkin ada satu soalan yang bermain di fikiran awak. Semua ini data dari Amerika. Jika orang Amerika memerlukan 50 juta untuk tidak risau tentang wang, adakah ini bermakna orang Malaysia memerlukan 200 juta untuk merasai situasi yang sama? Jawapannya tidak. Because that's not how money works. Apa yang penting ialah kuasa beli atau dalam bahasa mudah, kualiti hidup yang wang awak boleh beli di tempat yang awak tinggal. Sebagai contoh, sebuah apartmen 1,100 square feet di New York boleh bermula pada harga $800,000. Kos perubatan di sana sangat mahal. Pendidikan juga mahal. Kos penjagaan anak dan perkhidmatan harian pun tinggi. Tetapi di KL pula, apartmen bersaiz sama mungkin bermula sekitar RM600,000. Kos rawatan boleh serendah RM5. Pendidikan lebih mudah diakses. Dan awak boleh mendapat pembantu rumah. Sesuatu yang sangat mahal di luar negara. Kesimpulannya, kos hidup berbeza. Ahli ekonomi panggil ini Purchasing Power Parity ataupun PPP. Persoalannya, sejauh mana bezanya? So, saya terjumpa satu laman web yang membandingkan gaji berdasarkan PPP. Apabila diselaraskan, $15,000 sebulan di Amerika adalah kira-kira bersamaan dengan RM24,000 sebulan di Malaysia. Dan kalau ingat balik sebelum ini, kita tahu bahawa golongan yang bernilai 1 hingga 10 juta $, membelanjakan sekitar 15,000 sebulan. Ini bermakna jika awak membelanjakan sekitar 24,000 sebulan di Malaysia, awak sebenarnya hidup seperti seorang yang bernilai 10 juta $, di Amerika.
Dan golongan yang maha kaya yang melebihi 50 juta selepas ditukar PPP, mereka hanya berbelanja sekitar 48,000 sebulan. Berdasarkan pemahaman ini, saya berhujah bahawa di Malaysia, awak sebenarnya hanya memerlukan sekitar 10 juta untuk benar-benar bebas daripada beban kewangan. Sebagai contoh, jika awak mempunyai 10 juta dan awak menjana pulangan 4% setahun dan awak hidup daripada pulangan dividen sahaja, awak masih akan mempunyai 400,000 setahun atau sekitar 33,000 sebulan selama-lamanya. Dengan 33,000 sebulan, awak sebenarnya boleh hidup macam seorang yang bernilai 10 hingga 20 juta net worth. Dengan jumlah ini, awak boleh tinggal di rumah yang sangat selesa. Awak ada akses kepada rawatan kesihatan dan pendidikan yang baik. Awak boleh menghadapi kecemasan tanpa panik. Dan awak boleh membuat keputusan tanpa sentiasa bertanya, mampukah aku? Pada tahap ini, wang tidak lagi mengubah gaya hidup awak secara ketara. But let me be clear, 10 juta masih merupakan jumlah yang sangat besar, okay? Kebanyakan orang tak akan sampai tahap ini. Tapi titik perbincangan ini bukanlah bahawa semua orang memerlukan 10 juta untuk hidup dengan baik. Hakikatnya, kita boleh mula hidup dengan lebih selesa jauh lebih awal daripada angka 10 juta. Malah, dengan hanya mempunyai 2 juta sahaja, ia sudah pun meletakkan awak dalam kedudukan yang sangat kukuh di Malaysia. Biar saya tunjukkan. Jika awak mempunyai 2 juta dengan pulangan 4% setahun, awak boleh berbelanja sekitar 80,000 setahun ataupun kira-kira 6,600 sebulan selama-lamanya tanpa perlu bekerja lagi. Ia bukanlah jumlah yang besar, tetapi ia adalah jumlah yang selesa. Dan ini bukanlah kayangan ke apa. Bagi ramai orang, ia boleh dicapai hanya dengan menyumbang secara konsisten kepada EPF sepanjang kerjaya bekerja mereka. Dan jika awak mampu capai lebih daripada itu, hidup awak cuma akan mempunyai lebih banyak pilihan. Apabila awak melihat wang macam ini, wang tidak lagi kelihatan seperti garisan penamat yang mustahil. Ia mula kelihatan seperti pencapaian yang realistik. Dan jika awak rasa awak masih ketinggalan dalam perjalanan ini, itu tidak bermakna awak gagal. Ia hanya bermaksud awak masih berada di peringkat yang lebih awal. Apa yang paling penting bukan mengejar nombor paling besar, tetapi memahami di mana tahap awak sekarang dan apa yang awak patut fokus seterusnya. Dan itulah sebenarnya peranan saya sebagai penasihat kewangan. Saya bukan di sini untuk menjanjikan gaya hidup 10 juta ataupun pulangan yang tidak realistik. Saya di sini untuk membantu awak faham kedudukan awak hari ini. Apa yang realistik untuk awak dan bagaimana nak membina keselesaan kewangan. Sama ada melalui pengurusan cash flow, perancangan pelaburan atau memastikan awak tidak membuat keputusan yang bodoh. Maklumat financial freedom sebenarnya jauh lebih mudah untuk dicapai daripada apa yang kebanyakan orang sangkakan. Jika awak sudah ada plan kewangan, bagus. Jika belum dan awak rasa awak memerlukan pertolongan, awak boleh hubungi saya. Borang ada di ruang deskripsi. Isi saja dan saya akan hubungi awak secepat mungkin. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi, bye-bye.